ingin menafikan satu tomahan yang tersebar di Facebook, media sosial sangat kuat sekarang ini, ya. Yang kononnya saya membuat satu kenyataan menghina Tun Mahathir. Sebenarnya saya pun sayang Tun Mahathir ni, ya. 22 tahun menjadi Perdana Menteri, ya. Saya anggap sebagai idola, ya. Jadi saya menafikan sekeras-kerasnya, ya, perkara ataupun yang disebarkan di dalam media sosial kononnya saya menghina dan mengkeji Tun Mahathir, ya. Laporan polis akan buat. Laporan polis pun kita dah buat, ya. Ini laporan polis. Dan saya lihat juga banyak fitnah-fitnah yang dilakukan oleh pihak tertentu di dalam media sosial berkenaan saya dan juga rakan-rakan saya di kalangan NGO ini, ya. Jadi saya berharap, ya, pada amal media sosial ini supaya jangan percaya perkara-perkara buruk itu. Kami datang daripada orang-orang yang baik-baik. Kita hormati selama 22 tahun menjadi Perdana Menteri, yang dahulunya saya pernah berjumpa dengan beliau, cium tangan beliau, tetapi hari ini kalau saya jumpa beliau, saya ludah tangan dia. Saya menyesal cium tangan.